Cuba kau ambil. Jangan cakap ya. Sekali ya. Macam kereta ni dia special case sikit lah. Kita buka dia punya kapet tu kan. Kapet tu dah hancur, dah benyai lah. Memang dah benyai teruk lah. Dengan dia punya koyaknya, dengan dia punya kotornya. Dan kita orang saja pada customer lah, Kak, kalau kotor macam ni lebih baik tukar daripada pakai yang asal. Sebab kalau pakai yang asal, dia punya bau apa semua memang ada lagi. Dia punya kotor pun semua memang susah nak hilang. So, akak tu pun okey, dia proceed. So, kita dah cari kapet yang baru untuk dia lah. Lepas tu, bumbung pula. Okey, bumbung dia kita terpaksa buka. Sebab kalau kita cuci dari dalam, kotoran tu akan turun balik kan. So, dia ambil masa yang agak lama lah. So, kita terpaksa buka dan cuci balik dia punya kotoran-kotoran dia lah pada bumbung dia. Lepas tu, seat dia pula. Seat dia ni yang agak leceh sikit. Macam seat dia special sikit lah. Sebab seat dia ni kita terpaksa buka dia punya sarung. Bila kita dah buka dia punya sarung tu, kita cuci sarung dia, kita cuci span tu sekali. Sebab span dia tu pun boleh tahan kat bau kan. So, nak tengok macam mana kita continue kereta ni. Let's go.